lah. Yalah, itu memang kira kita punya original lah. Kita punya apa kata specialty kita, makanan-makanan tradisional orang kita lah. Kita sebab kita selalu berpegang pada air tangan ibu. Jadi tukang masak saya ni memang telah lama lah dengan kami, dah lebih 20 tahun. Jadi dia memahami selera kita dan selera orang-orang Melayu lah khususnya kan. Jadi maknanya tak jauh jugalah bezanya daripada dulu-dulu. Kita tetap maintain lah, kita tak maintain resipi kita yang asal kerana itulah orang datang. Tapi dalam pada itu kita adalah tambahan, ada macam mie rebus, kuah sembul, makanan-makanan lain lah. Tapi yang orang pernah temu, yang pernah orang kenal di Puteri akan tetap ada. Habis kita ingatkan orang tak suka kan, kita orang bandar kan tak suka, ada yang tak makan tempoyak apa semua. Alhamdulillah lah orang suka kan. Setakat ni belum, saya ni sebenarnya bukan orang bisnes. Terus terang saya cakap, saya memang bukan. Kebetulan saya dah terpelanting ke dalam bidang ni kerana sahabat baik saya, Seniwati Rubiah Suparman. Kerana saya nak menyokong dia, akhirnya dia buat dia, saya tertinggal, jadi saya terpaksa teruskan juga. Sayang kan? Sayang, dan sebab dah ada bangunan, dah ada peralatan kan. Jadi sekarang ni saya kerana tak berupaya seorang-seorang, saya dah dapat partner barulah. Datuk Hassan Saad juga bekas wartawan 70-an dulu. Jadi sekarang pengurusan dia lah. Pengurusan dia dan insya-Allah lah dari masa ke semasa kita akan ubah apa-apa yang orang kata yang boleh menaikkan lagi pelanggan, menggalakkan lagi orang datang, dan saya rasa nak berubah besar-besar tu belum lagi lah. Biarlah saya sedikit-sedikit lah. Ini bulan puasa kita bermula daripada 6.30 dah mula menerima kedatangan pelanggan sehingga habis berbuka lah. Jadi tempahan semua booking boleh dibuat macam biasa lah. Kalau atas bawah boleh lah dalam 100 lebih, dalam 200 sekali lah boleh. Boleh sangat dialu-alukan. Macam malam ni pun yang datang kebanyakan asnaf. Kita raikan mereka lah sebagai pembukaan Ramadan kan. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar Suara TV? Salam Ramadan. Restoran Primadona Puteri Penchala. Sebelum saya nak bagi tahu review untuk makan mana yang sedap, saya nak pastikan anda semua mesti berbuka puasa di Restoran Primadona Puteri Penchala. Ya. Kalau saya ni, saya memang dah lama tak makan laksa Johor. Jadi saya datang ke sini memang signature. Juadah di sini antara yang sangat-sangat saya nantikan untuk menikmatinya ialah laksa Johor. Itu dia. Dan saya juga tadi menikmati juga kambing bakar dengan French sauce, ya, lada hitam French sauce yang cukup lazat dan sederhana saja. Jadi saya memilih 2 menu ni sahaja. Saya rasa memadai untuk saya yang comel ni. Okey. Jadi tuan-tuan, silakan datang ke Restoran Primadona. Pastikan anda menikmati dahulu kurma, ya, sebagai sunnah, makanan sunnah. Kemudiannya mulakan pula dengan buah-buahan dulu. Kemudiannya barulah menikmati makanan berat anda. Dan pastikan anda terus kekal, cergas, sihat untuk menunaikan solat tarawih. Jom ramai-ramai berbuka puasa di Restoran Primadona Puteri Penchala, Kuala Lumpur. Restoran Primadona. Primadona. Okey, makanan dia banyak yang sedap-sedap. Contohnya kalau dessert macam bubur
Bubur pulut hitam dia sedang elok, dia tak manis sangat, just nice lah. Lepas tu kambing. Kambing bakar dia pun sedap. Dan juga rojak. Kayu tu dia sambal tempoyak daun kayu Negeri Sembilan. Pun sedap. Dia ada banyak bahan-bahan dia yang dihiris halus-halus. Dan juga lauk pauk dia pun menariklah. Nama saya Aliza. Kalau you all datang ke restoran Prima Donna ni, you all should try because dia ada killer food dekat sini adalah laksa Johor, okey. So dia pun ada nasi dagang. So dua benda ni yang memang killer food lah dekat sini. So kalau you all datang untuk buffet ni, you all memang kena try lah. So lagi satu, dekat sini kita banyak sangat variety makanan tradisional. Lepas tu kalau you all bawa anak-anak pun Prima Donna sediakan macam nugget, coleslaw untuk anak-anak kita lah. So yang paling and then saya pun dah rasa dia punya paru goreng, okey. Paru goreng dia memang awesome. Memang dia punya pedas tu cakap pedas menyengat lah. Siapa yang peminat orang yang makan pedas, you all patut try dia punya paru goreng. Dia sedap lah. Dia memang best lah. And then dekat sini juga selesa because kita ada 2 tingkat. So kalau you all boleh duduk di tingkat bawah dan juga di tingkat atas. And then lepas you all berbuka puasa, you all boleh pergi solat dekat luar saja. So surau pun tadi kita dah pergi, memang sangat selesa dan dia bahagikanlah antara lelaki dan juga perempuan. Nikmati buffet Ramadan di restoran Prima Donna. Tersedia 101 hidangan lazat dari aneka juadah tradisional hingga hidangan premium yang memikat selera. Tempat eksklusif, suasana selesa dan sajian istimewa menanti anda.